Okay, hi guys. Sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan share video ni. Okay, hari ni kita nak review dua set aquarium saiz dia 17 dengan saiz 15 inci lebar. Okay, so jom kita review lebih detail lagi. Ni guys. Okay, hari ni kita nak review aquarium saiz 15 inci lebar. Okey, yang ni saiz 15 inci lebar, satu lagi ni saiz 17 inci lebar. Kita tengok apa perbezaan saiz 15 dengan saiz 17. Okey. Untuk saiz 17 ni, ni saiz 17. Selalunya beg kuning nombor 1, dia dapat sekali penutup aquarium, sekali hanging filter juga. Dua orang ni beza saiz saja. Kalau korang nak saiz yang macam nampak lagi luas, nak beli ikan cana, arwana, ikan air laut, ikan sungai, boleh pakai nombor 1. Saiz dia 17. Yang kalau beg kuning nombor 2, yang ni selalunya beg kuning nombor 2. Saiz dia 15 inci lebar. Ni saiz 1 kaki setengah, dia sama juga. Dia dapat penutup aquarium, siap dengan hanging filter sekali. Okey, yang saiz 17 pun dapat hanging filter. Dua orang ni beza saiz saja dia beza saiz saja guys. Okey, beza saiz saja. Sama jugalah menggunakan hanging filter. Okey. Dia dapat sekali filter di dalam tu. Nak cuci dia pun senang. Korang cuci benda ni sahaja. Lepas tu korang boleh adjust bagi air tu keluar perlahan atau laju dekat sini. Dia boleh adjust dekat sini. Supaya anak ikan gapi korang dia tak dapat sedut. Okey, korang tengok lepas tu bahagian tepi dia, ini dia jenis kaca tebal kaca bulat tau. Dia bukan kaca petak yang tajam. Memang sangat selamat. Stiker hitam mata bawah ni korang boleh buka. Okey. So kalau tak nak kaca besar sangat, ambil saiz 15. Ni saiz 15 inci lebar, sebelah dia saiz 17. Nampak perbezaan. So ni nampak lagi luas lagi luas, lagi lawa. Okey, ini contoh dia. Ni contoh yang menggunakan hanging filter. Okey, dia menggunakan hanging filter. Dia boleh tapis kotoran, boleh keluar oksigen juga. Okey, nampak korang cuci dia punya penapis dalam tu sahaja. Okey. Yang inilah saiz 17 dengan saiz 15 inci lebar. Ni saiz 17 inci lebar, yang satu lagi ni saiz 15 inci lebar. Semua dapat one set, tinggal masuk air, masuk ikan sahaja. Okey. Memang lawa guys. Kalau berminat boleh order terus, boleh post ke mana sahaja. Nak datang pick up boleh dekat Setapak KL. Thank you.